Selamat Hari Raya everyone. Gaya-gaya orang kaya sangat di situ. Assignment kat sini. Dalam kesejukan ni buat assignment. Wow. So this is my outfit. Memang bawah merah. So kita orang nak pergi Eid Gala by Maska. Kita orang duduk pakai merah. Atif pakai hitam. Bodyguard. Let's go. Tapi sebenarnya kita orang dah lambat sebab Najib. Tapi kita lambat sebab kita study, tak pakai. Alhamdulillah. Okay, nampak kan kita orang berpuffer ni belum winter. Tapi sejuk gila hari ni. So sebab tak nak mati kesejukan, kita pakailah puffer. See you at 8 Gala. Kita dah sampai. So kita ada mie goreng, nasi, sate and everything. So mari kita makan. Dia buat teh panas, nasi dah buat ais. Sejuk ni kat luar, beku. Ni memang beku. Sedap dia mie dia. Best. Memang sangat meriah. So kita orang nak makan dulu. Sebab lapar. Bye. Dia pilih Maska sebagai ex-media, kita kena support. Nanti kami nak interview anda. Congrats. Dia Government Affairs Award kami nak interview dia. Thank you Maska. Okay, original. Nak unboxing kat sini ke? Oh, unboxing lah kat sini. Kita ada chocolate. Wow. Kita ada tip top. Oh my god. Kita ada voucher. Wow. So pretty. Thank you, Mama. Yeah, sending love from Melbourne, Mama. Weh, dia pakai sangkol dia. Syah tak nyanyi ke? Tak ada, dia bagi orang muda. So the event is done. Everyone dah makan. Kenyang tak makan? Kenyang. Dah 2 orang. Saya dapat 2 orang. Diam. Faris sedap tak makan? Sedap gila. Berat dah sekarang. So dia orang tengah buat TikTok trend kat sini. How I wish TikTok trend. Yang ni dah lapar. Yang ni anak-anak Maska. Buat apa anak-anak Maska aku? Assignment kat sini. Dalam kesejukan ni buat assignment. Yang ni dah habis bergambar dah. Wow. Dia nak try saya risau. Awak putih anak dia? Ada cocok? Croissant.
Kosong. Bonjour. Kosong. My name is not Kosong. Salam. Awak balik tidur. Watashi wa Aisha desu. Kamsahamnida. So everyone, kita nak balik. Kita nak balik ke M Hall. We're done for With Raya. our best dress award winner. Terima kasih. I menang. Dapat voucher. Tengok tu. Bodyguard kiri kanan Aisyah. Berapa bayar tu? Setiap minit dia punya charge mahal. Ya, let's go balik. So sekarang ni hari Sabtu. Kita nak pergi open house by CG. Sama Farid dan Danish. Kita dah sampai. Member tak pakai samping lagi. Mami. Hai CJ. Hai, apa khabar? Baik. Kita dah pergi Farid. First of all, hari ni kita berada di Consulate General of Malaysia di Claremont Street, Sasiara. Alright. So, ini stesen pertama makanan. Okay. Kita ada as usual roti janda dengan kari. Okay. Kita ada brownies. Kita westernkan sikit kita punya juana. Dan kita berada kat Australia. Kita ada kek juga. Wow. Hello, kek dia. Ya dah. Tengok dia potong tepi-tepi ni. Cantik dah. Selamat Hari Raya. Lemonade. Sparkling ke? Tak, yang biasa. Ya, biasa lah. Okay. Ini baru je. Ini baru basic-basic. Baru syek-syek eh? First table? Ha? First table lah baru? First table lah. First table lah. Kita lepak-lepak tu. Tu kids table. Ada apa je? Ini standard promote brand dish kan. Wow. Coco black tu. Cantiknya. Nani. Wah, ada ucapan Hari Raya. Mana nak tulis? Mana? Oh, tu. Kita berada kat mana sekarang ni? Kita ada second table. Kuih lah biskit. Traditional. Dengan brownies. Brownies eh? Jadi nak Hari Raya. Hai. Sedap. Sedap. Potluck station. This is the last station. Kita ada air masak merah, daging masak hitam dan dalca sayur-sayuran. Okay, batik. Yo. Memang table sini memang baik. Fuyo. Kira dessert lah. Banyaknya dessert dia. Ni apa ni? Apa? Pulut kuning eh? Ya. Wow. Rendang. Rendang ke tak? Oh, betul lah. Betul eh? Tak pasal Malaysia. Ini kalau bukan rendang apa ya? Barangkali serunding. Kalau Sate tanya aku nak orang. dengan nasi pek. Chef masak apa hari ni? Hari ni saya masak lah. Serius? Betul. Wih. Kita ada sate ayam, sate daging, made from scratch kan. Potong-potong. Really? Colak itu. Waduh. Lepas kita ada kacang, nasi lempek. Ni masak dekat semua tu? Tidak, ada satu kami. Saya masak semalam. Sini. Kita tak jauh. Saya tengok. Chef bawa tour. Awak dah ready ya? Yes. Serius. Wajib jala. Jala dengan kari ayam. Oh ya. So kena makan lah ni sebab you yang masak. Ini Chef Hijau, Arif, Kira. Oh. Semua masak. Wah. Jangan tak ada tempat nak duduk. Jangan duduk sini. Alah, tak ada mic ke nak karok? Member jaga sound system. DJ kita.
Buat hal. Adalah. Tak ada pun. Tak ada tu. Mana dah cakap lah. Cuba tekan play. Dah tekan dah. Mama. KCG, terima kasih atas jemputan hari ini. Terima kasih kerana sudi hadir. Sama-sama. Thanks for the food. Pegang perasaan CG dengan kehadiran kami. Sangat berpuas hati, terutama sekali apabila dapat melihat semua orang menikmati makanan raya di Melbourne. Betul-betul. Jalan-jalan sekali dan suasana penuh ceria dan mesra. Terima Betul. kasih kerana sudi hadir memberi sokongan. So, hari ni kita pergi open house saya yang kelima. Tapi dengan outfit saya yang ketiga. Kita pergi rumah Kak Alia dengan Abang Irfan. Kak Alia dengan Abang Irfan ni duduk dekat je dengan M Hall. So dia jemput sebab dia selalu datang M Hall untuk tarawih. So let's go. Hari Ahad, so kita nak pergi open house. Raya kelima. Saya ada exam esok. Good lah. Diorang dah habis exam. So ini adalah outfit saya yang ketiga. Walaupun raya yang kelima, kita ada banyak baju. Sebab raya yang kedua saya ada kelas. Raya yang ke berapa tau. So ada 3 baju. This is the third one. Baju mama juga. Diorang dah tak ada baju Melayu dah. Tak ada habis lah. Raya kelima memang orang pakai baju ni kan. Baju shirt. Okay. Apa baju Melayu sampai raya 30? Apa salahnya? Sampai raya 30 Oktober lah. Ni baju Kebaya. ni baju biasa je. Baju kemeja biasa. Ni sebab dia cantik. Lepas kita pakai dengan skirt. Memang betul lah pilihan warna tudung warna hitam. Oh ya, tapi aksesori ni 3 hari. Tiga-tiga tu yang sama je. Sebab tak sesuai lah yang lain. So, this is my aksesori raya. Yang saya pakai hari-hari, setiap hari raya. Pergi kelas, saya tak pakai. Okay, let's go. Ni rumah dia dekat je. So, kita orang jalan kaki. Ni ke tuan rumah dia? Mana kunci? Siap pegang kunci. Padu. Jadi jauh-jauh kan korang datang, korang jauh-jauh datang. You bukan tetamu juga ke? Kita makan nasi lemak. Selamat Hari Raya everyone. Gaya-gaya orang kaya sangat di situ. Gitu. Mana M Hall lah? Dari sini nampak M Hall tak? Oh, ni beratur apa lagi ni? Ada apa ni je? Bubur sup utara. Ada lagi kat situ nasi daging. Wow. So kita ambil nasi daging dengan sup. Terus kita makan kat luar. Sebab nampak cantik sangat. Akak makan bihun toye ke kak? Rasa macam bihun sup. Sedap punya toyang. Tengok tu. Kita nak buka kan. Bukan rumah dia. Buka dulu baru boleh bagi duit. Terima kasih. Tengok ni, dapat kek. It's honey cake. Kita tak try lagi. Mari kita try. Kita orang sedap ni kek. Sedap gila. Nak lagi? Nak lagi? Sebab dia rasa cheese good. Macam you buat. Lepas tu kita dapat tinggal habis tu. Kita sharing selagi ada di sini. Tengok member tengah TikTokers berjaya. Okay, so kita orang dah balik. Kita orang dah balik daripada rumah Kak Alia dan Abang Irfan. Bawa makanan ya? Banyak gila. Sate. Airan pun ada. So, satu TikTok dah siap. Phone saya pun dah mati buat TikTok. TikTok rempit by Farid. Bukan director dia. Aku director. Director Farid. Saya cameraman dia bersama Arif ya.
Susah kan? Jadi cameraman lagi Producer susah. kita. Itulah taruh transition semua. Nak post, mati dah. So, itulah raya kelima. Saman kalau jalan. Dan rumah terbuka Okey, jalan. kelima saya. Jalan. Jom kita nak balik.